Abu Sa'labah Al-Khushani, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinukum akhlaqan. Nabi SAW kata, orang yang aku cukup sayang, Nabi kata, orang yang aku cukup sayang, wa aqrabakum, dan orang yang hari akhirat esok dekat dengan aku. Tuan-tuan, di padang mahsyar esok kita duduk tak jauh dengan Nabi. Siapa dia orang ni? Nabi kata, mahasinukum akhlaqan, orang yang akhlak dia cantik. Nabi kata, orang yang selama hidup di atas dunia akhlak baik, peribadi mulia, dihormati, respected person, bukan kerana harta dia, bukan kerana pangkat dia, bukan kerana terkenal dia, tapi kerana baik dia, dia dihormati. Kalau orang ni masa di atas dunia dia macam tu, Nabi kata akhirat esok dia orang paling aku sayang, dekat dengan aku di hari akhirat esok. Nabi kata lagi, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah masawikum akhlaqan. Nabi kata orang yang aku benci, orang yang aku tak suka, orang yang di hari akhirat esok jangan main dekat dengan aku. Siapa dia? Orang yang perangai huduh masa di atas dunia, akhlaknya keji masa di atas dunia. Nabi kata siapa dia orang yang jahat ini? Satu, Nabi kata as-sarsarun. Kalau dalam bahasa kita ni, orang yang talkative, banyak bercakap tetapi cakap dia nonsense, ini dia panggil sarsar dalam bahasa Arab. Satu orang yang bercakap tapi kosong, suara dia di mana-mana dengar suara dia, tapi tak ada satu manfaat boleh ambil daripada cakap-cakap dia. Ini orang Nabi benci, jauh dengan Nabi di hari akhirat. Yang kedua, mutafaihiqun. Golongan kedua yang Nabi benci dan di hari akhirat esok jauh daripada Nabi, mutafaihiqun, iaitu orang yang bila bercakap suka penat suara bagi orang tengok dia. Kalau di rumah kenduri tu dengar suara tu suara dia, dia saja dia raise up dia punya suara nak attract perhatian orang mereka dia. Tak boleh. Nabi tak suka orang ini dan Nabi kata aku tak mau dekat dengan dia di hari akhirat esok. Yang ketiga, wal mutasyaddiqun. Syidqun dalam bahasa Arab ni kita ni dia panggil syidqun. Jaw. Apa? Rahang. Syidqun. Mutasyaddiqun maksudnya orang yang apabila bercakap ni mulut luas. Lebih kurang tiga perkataan tu lebih kurang nak abang kata kaki gelembong.